Ada yang tanya Diana, untung ke lagi simpan emas sebab sekarang emas makin mahal? Jadi, jom Diana kongsikan, jangan lupa save dan share untuk rujukan. Masa Diana mula-mula menabung emas pada tahun 2022 dulu, emas ni bernilai RM290. Hari ni tuan-puan, emas dah mencecah RM680 ke RM690. Jadi kalau nak tunggu emas ni murah, memang takkan menabung emas sebab bila-bila masa je emas memang sentiasa mahal. Bahkan kalau tanya nenek kita pun dulu, emas pun mahal juga. Padahal RM30 je per gram. Kesimpulannya, emas ni memang mahal sebab ia adalah emas. Sebab tu kena ada ilmu, baru kita tak akan takut untuk menabung emas pada bila-bila masa. Kita menabung emas sebab emas ni confirm naik jangka masa panjang. Tinggi mana pun harga emas hari ni, ia confirm rendah selepas 3 ke 5 tahun. Maksudnya bila dah jadi sejarah, harga emas kita pasti akan rasa lebih rendah daripada harga semasa. Yang paling penting, kita konsisten menabung emas. Pastikan gram bertambah setiap bulan untuk jadi aset yang membantu diri dan keluarga kita pada masa akan datang. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas sikit-sikit, dekat Public Gold kita boleh mula serendah RM100 sahaja. Daftar akaun secara percuma. Untuk Diana Guide step by step, isi borang sign up di bawah ataupun DM je Diana. Untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.